Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah. Kini saya berada di Masjid Ubudiyah Bandar Kamsar, Perak. يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهها. Masjid ini mula dibina pada tahun 1913 tetapi tertangguh akibat meletusnya Perang Dunia Pertama dan masjid ini disiapkan pada tahun 1917. Nak tahu tak? Seni bina masjid ini direka oleh arkitek British yang bernama Arud Benison Hubbard. Dia juga mereka seni bina stesen kereta api Kuala Lumpur dan juga Masjid Jamek. Dinding-dinding masjid ini diperbuat daripada marmar dari Itali, sangat mewah dan halus. Dan gaya binaan masjid ini dipengerusi oleh seni bina India Utara dan Mughal Empire, macam Taj Mahal. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا. Masjid ini terletak di antara Istana Iskandariah dan Makam Diraja Perak. Ramai orang yang datang ke masjid ini sama ada yang Muslim ataupun bukan Muslim. Mungkin kerana sejarah, lokasi dan keindahannya yang seiring. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه. Masjid ini bukan sekadar bangunan tapi simbol kasih, syukur dan ketulisan niat. Akhir kata daripada saya, mari kita ramai-ramai ke Masjid Ubudiyah.